Masya Allah. Alhamdulillah, ayam piru 6.5 kilo. Kita nak masak untuk rendang. Nak makan pagi raya nanti. Ayam piru, rendang ayam piru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ayam ni 6.5 kilo. Oh. Tengok dapat banyak mana. Ian dulu hari-hari buat kerja ni ya. Ingat ya, makan sate berapa aku? Ha? Kerja berapa? Dulu dia kerja berapa aku. Dan ni dia kerja dengan aku. Lagi 20 tahun dia kerja dengan Benzema. Pakcik, pergi angkat batu ni. Bismillah. Cara kipas macam baru kena media satu. Sayak tu. Bismillah. Yang ni kita nak rendam lagi. Ayam-ayam tu kita nak rendam lah ni. Untuk cabut bulu dia dengan mudah. Kita bagi ayam menggelegak-gelegak panas dulu. Pada sembelih dia, kita cabut bulu dia. Bismillah. Kita nak cabut bulu dia. Bagi panas dulu. Hang pernah cabut bulu ayam sebelum ni? Bulu ayam tak pernah cabut. Bulu apa pernah cabut? Bukan ayam. Bismillah. Jika aku guna pegang tu abang. Ha? Bagi dia mandi. Tak apa, boleh. Hang duduk situ, sembang. Cabut cepat-cepat lah. Bismillah. Ayam panas. Okey. Besar isi dia. 6.5 kilo. Orang suruh cabut yang buat apa? Ada grooming. Ha? Orang suruh cabut dia duduk grooming ayam ni. Panas. Loving. Apa gitu? Kering. Ada chef. Chef ke? Apa? Krim. Allah Akbar. Oh, ni kepak ni sedap ni. Kepak ayam piru, the best part. Salah satu ialah kepak ayam piru. Sekarang pukul 6.20. Dijangka 3 pagi kan siap rendang kita. Bismillah. Keluarkan saki-baki bulu ni. Proses seterusnya kita nak layok dia. Untuk buang bulu-bulu kecil dia. Bismillah. Okey, tak boleh lama-lama. Nanti dia masak tu. Sat-sat saya. Bismillah. Okey, cun. Ini dah 6.5 kilo ayam piru. Akan jadi rendang. InsyaAllah. Bismillah, kita try. Cuba tengok. Siang ayam ni. Bismillah. Seluang terkoyak pula. So pijik seluang tak? Koyak juga. Jam tu. Kalau aku tak buka jam jadi macam dalam Mr. Bean. Jam dia masuk dalam. Dia pergi tengok jam dia. Padahal dia jadi ayam. Bismillah.
Okay, ni kita kepot di atas. Bismillah. Itu buka. Besar itu. Besar dia punya ni. Alhamdulillah. Bersih. Potong. Cantik. Okey. Alhamdulillah. Tadi dulu. Market dah Raja Kosong. Drumstick. Iluk air satu ya. Kau besar apa? Dah potong kecil-kecil, boleh ramai makan sikit. Ya. Bagi mak aku sikit. Siap. Bawang kita tak pakai blender, kita tumbuk lumat. Bagi dia hancur. Kita tumis semua ini semua. Pakai batu lesung lah. Nampak dapat je ni. Alhamdulillah. Okay, azan dah. Kita nak pergi buka puasa dulu Ustaz. Kita sambung sekali lepas buka puasa. Bawang putih pun bagi hancur-hancur dia. Kita lumat dia. Bawang putih. Ni saya kita nak tumis. Saya kita nak tumis. Subhanallah. Tumbuk memang lagi sedap daripada blend. InsyaAllah. Selalu macam tu. Dia lebih primitif. Nampak? Dia berayak sikit. Cantik. Halia. Halia kita pakai halia tua. Sebab yang muda semua banyak balik kampung raya. Tinggal tua-tua ya. Angkuah pun sama. Bismillah. Kemudian kita ada cabai kering. Cabai kering ni kita potong dulu. Cabai ni kita ambil 3-4 biji. Kita potong dia kecil-kecil. Ini cara untuk kalau kita tak mau blend dia. Primitif. Loving. Caring. Ada apa buat tu? Ada apa buat? Yeah. Loving. Caring. Ada? Grandpa kitchen lah. Loving. Caring. Dia pun tanya aku, Grandpa kitchen lah ni. Aku nak beritahu ini bukan Grandpa kitchen. Anda ni apa? Grandson kitchen. Kita buat santan sikit. Rendang memang kena ada banyak santan. Bismillah.
Fresh. Sukurkan perah sebanyak 1,5 kilo santan untuk ayam 6.5 kilo. So sekarang baru 0.03 gram. Bismillah. Kita tumbuk sampai lumat cabai kering tadi tu, buah ayak sikit bagi dia lembab-lembab. Nampak? Jadi macam ni. Lumat lembek. Bismillah. Daun kunyit sikit, buah perhiasan last punya. Finishing ni. Terbang pi. Jadi insya-Allah. Ini barang kita. Ini barang-barang kita dah ready. Jom kita masak. Bismillahirrahmanirrahim. Hidung pandan sikit. Buat nak tome-tome. Biar ada bau, bagi ada bau sikit. Bismillah. Kat dia. Ni petua orang tutur ni. Cuba aroma apa? Ni bagi apa? Hidung pandan. Aroma dia bagi ada bau sikit. Nampak? Lebih kurang lah. Buat bentuk ni. Ni orang panggil Ultra Diamond. Minyak tu. Kecil-kecil. Bismillah. Bismillah. Wow. Bismillah. Kita dah slowkan api tadi. Slow api sikit. Boleh tak hangit cepat. Macam tu. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Slow sangat pula api. Bismillah. Kita masuk bawang putih. Api dah main cun dah. Masuk ni. Pak sekawan orang panggil. Alia longkuai. Tomes sekali dengan serai. Cabai yang tumbuk tadi tu boleh bubuh. Bismillah. Kontrol pedas kita dengan cabai ni ya. Pandan bagi sekali. Ni. Ambil lalang kat belakang. Lalang. Rumput-rumput apa ada dah.
Buah sekali semua. Ni kari pulai tak? Kari pulai tak ya. Apa masak rendang bukan kari pulai? Anak bodoh pandai dia ada macam-macam punya bau naik ah. Allah. Letak kita punya serbuk-serbuk. Buk jintan. Sikit-sikit je. Cukup yang tu. Cakap sedap ni. Cakap sedap. Jadi merah menyala. Kita buat kunyit sikit bagi ada colour. Kunyit hidup. Bismillah. Lagi beberapa minit kita akan bubuh ayam. Ayak. Lepas tu baru kita bubuh santan. Dengan kerisik. Dengan asam keping. Nampaknya dia dah pecah minyak dengan sangat eloknya. Jadi kita akan masukkan ayam kita. Bismillah. Ayam piru. InsyaAllah 6.5 kilo. Ada orang pernah buat chicken chop yang biru ni? No. Try buat sekali ya, chicken chop yang biru. Alhamdulillah yang tu ya. Bismillah. Kita salutkan dulu. Dengan barang tomeh kita. Masya Allah. Ini rendang yang tak apa berkuah. Kita buat dia kering-kering sikit. Dia salut-salut. Habis kita dibubuhi lah santan apa semua tu. Rupa tu dah ada. Dia tambah ayak sikit je. Bismillah. Kita nak buat santan lagi. Santan lebih kurang sekilo. Santan sekilo kita tuang ni. Sekilo lebih sikit dah. Dia kena nasi putih pun rancak lah. Rendang ni kita makan lemang insyaAllah. Bismillah. Sampai minyak pun dah pecah. Ayam pun dah masak macam elok dah. So masak sampai masanya untuk kita buat santan sikit. Bismillah. Okey. Boleh jadi. Baru kita akan buat asam keping, kerisik. Asam keping kerisik. Kerisik. Bismillah. Dua paket kerisik tu bro. Okey. Kita pun garam sikit, gula sikit. Thank you. Bismillah. Gula sikit. Kita rasa. InsyaAllah. Hampir siap ni. Hampir siap kita punya rendang. Ayam piru. Makan ni pagi raya. So sikit kuah dah. Bismillah. Kurang garam. Kurang rasa. Bismillah.
sikit. Tunggu bunyi sikit. Bismillah. Siapa sini gelap lah. Ni sikit lah ayam ni nak masak. Yang besar-besar tu lambat sikit masak. Yang kecil-kecil dah masak. Bismillah. Alhamdulillah siap akhirnya kita punya rendang. Hampir 3 jam juga masak. Bismillah. Lemang. Bismillah. Oh, lemang masak elok. Rendang kita, geng. Masya-Allah, siap. Allahu Akbar. Kuah sikit. Bismillah. Apa rasa ayam ni? Alhamdulillah. Sempurna. Punya izin Allah, dia dapat rasa rendang dulu, rasa sedap. Pedas. Nice. Jadi ni, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga share. Bye bye. Assalamualaikum.